Okey, Assalamualaikum. Hakim Adnan di sini. So minta maaf lah, aku tak berapa nak sihat hari ni. Aku sesama. Sekarang ni aku dah dekat J2 Aurora Place dekat Bukit Jalil kat sini. Ini adalah orang kata kedai rasmi dia, J2. Sebenarnya brand J2 ni adalah orang kata nak kata sub brand dia, sebenarnya lebih kurang macam tu lah. Dia di bawah Sherry Holding yang fokus kepada crossover dan SUV saja. So sebelum ni aku dah pernah tengok dekat Malaysia Auto Show tahun lepas, iaitu J2 di bawah U2 unit J2 Dashing. Ni Dashing yang rasmi Lepas tu yang S70 Plus tu tak keluar lagi. Diikuti dengan yang T2 J2 T2 yang muka macam Defender tu. Tu tak masuk. Dia hanya buat keluar satu model je untuk pengenalan model. Okey. Banding dengan merah ni, dengan orang kata Mazda 3 liftback ataupun hatchback ni, merah Mazda tak masih menang lagi berbanding dengan merah ni lah. Tapi apa kata kita masuk dalam, aku pun sebenarnya berkenal dengan Dashing ni dari segi luaran dia. Mari kita masuk dalam Okey, tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah orang kata J2 Dashing ini yang diganda kuasa enjin 1.5 turbo yang orang kata generate untuk yang front wheel drive sahaja. Dia bukan all wheel drive 1.5 turbo 4 silinder yang orang kata dengan dicampur dengan gearbox 7 speed, bukan 7 speed, 6 speed DCT. Untuk ni J2 Dashing adalah orang kata segmen C SUV yang bersaing. Yang paling dekat adalah macam Honda CR-V, Mazda CX-5, Proton S70, dan banyak lagi lah yang satu lagi Toyota Corolla Cross. Harga rasmi okey, kan ni depan aku ni adalah model yang high spec nya, iaitu model Prime. Dan daripada lower spec adalah model yang comfort punya, dengan harga starting price dengan harga 109,000, sehingga yang ini yang paling high spec adalah lebih kurang dalam 116,000. So apa kata kita kita tengok dulu dari segi luaran dia. J2 ni sebenarnya ia adalah orang kata tipikal macam kereta Chinese, kereta moden lah. Chinese car yang moden lah. Ni bagi aku ni, kalau lampu utama yang bawah ni, bagi aku ni orang kata standard standard design untuk yang zaman sekarang ni lah. Ia sama macam Hyundai Santa Fe, Mitsubishi Xpander pun dah bawah, Chery Omoda 5 pun lampu dia dekat bawah. Dia macam ada permainan sedikit. So ni yang atas ni dia lampu DRS sahaja. Ni yang lampu utama kat bawah ni, sama ada atas bawah ni lampu utama ataupun atas pun lampu tinggi. Ada dua lampu projector LED kat sini. Selebihnya dia tak ada tak ada fog light, dia tak ada. Tapi dia punya grey dia, dari segi design dia grey dia macam ni je lah. Orang kata dengan huruf dia J2, dia tak ada macam logo ke apa. Tapi bagi aku dari segi susunan dia menampakkan sebenarnya kereta ni orang kata berkonsepkan orang kata elegan dan maskulin. Dia sebenarnya kalau dari segi tepi dia seakan-akan macam design dia macam sedikit macam apa orang kata Lamborghini Urus sedikit lah. Kalau daripada jauh lah. Sebenarnya dari segi design, kalau bagi aku sebenarnya dia macam sederhana je lah. Ni orang kata typical design lah, macam ni lah.
Cuma apa yang aku suka kat sini lah, dia punya side kat sini, side profile dia kat sini. So kalau untuk model Prime ni, dia pakai tayar GT. Nampak GT, gajah tunggal daripada Indonesia. Sebenarnya adalah daripada Indonesia. Dia pakai sport ni saiz 19 inci, memang besar ni. Dia ada dua color kat sini lah. Ada color gloss color chrome dengan color hitam, sedikit color hitam kelabu macam tu. So 235 55 R19. So untuk suspension dia bukan pakai double wishbone, dia pakai standard suspension McPherson strut. Okay, so belakang dia sama macam Proton X70, iaitu multi-link suspension. So dari segi design untuk SUV bandar ni, semestinya wajib dia ada ni lah, design ni lah, design cover bawah ni termasuk dengan warna hitam gloss black dekat sini. Nampak lebih kemas lah. Lepas tu dia flush, handle ni dia flush, sama macam kereta EV. Yang menariknya dari design kata tingkap ni, daripada jauh ni dia macam sedikit adalah macam Porsche, macam Porsche Cayenne, sedikit Porsche Cayenne. Kalau untuk standard kereta China, dia semestinya untuk belakang dia memang dia suka buat tingkap ni memang dia kecil lah. Lepas tu dia punya cover dengan metallic chrome kat sini, ada warna-warna chrome dekat sini sekeliling kat sini. Lepas tu kat tengah ni ada sedikit warna gloss black kat sini. Lepas tu kita ada BSM dekat ni, side mirror ni. Lepas tu ada lampu kat sini, dekat sini, design yang agak berjenis sedikit. So dari segi tepi ni, kalau korang nampak dia macam lampu Lexus, ibarat macam design lampu Lexus RX, sedikit lampu design kat sini. Standard kereta China dia akan orang kata inspired daripada design mana-mana kereta-kereta mewah. So dia macam campur adukkan, jadilah macam ni J2 Dashi. So lampu dia sedikit halus kat sini. Konsep dia macam Toyota Corolla Cross, tapi dia lebih sepet. Memang nampak kata comel lah, nampak berjenis lah sedikit. Lepas tu ada diffuser design kat sini. Ada lampu reflektor kat sini, sama ada reflektor, aku tak pasti, mungkin reflektor kat sini ataupun lampu brake dekat bawah ni. So untuk J2 ni, okay, macam biasa dia ada auto tailgate kat sini. Untuk bonnet dia besar dia 486 liter, dan memang besar lah. Sure, untuk kereta ni lebih besar berbanding dengan Proton X70. Dengan harga macam ni, adakah X70 tergugat? So dia ada dua lever dekat sini lah, dua lever storage kat sini, sama ada kita nak bawah lagi ataupun atas macam tu. Nampak tak? Nak boleh rata ataupun nak ke dalam lagi. Dari dua peringkat lah. Lepas tu macam tak pasti ada. Lepas tu dia ada kit, sedikit kit. Ada spare tayar dekat sini. So dia ada dua cover dekat sini. Memang dia buat kerja memang rajin lah. Si ada cover ni aku suka ni. Ni aku respect lah. Dia bukan buat kerja cika-cika punya lah. Untuk tayar pun dia ada cover supaya nampak lebih kemas. Bagus lah. Bagus. Lepas tu ada lampu putih dekat belakang ni, ada tone cover kat sini. Tone cover yang bagus. Lepas tu kita kalau nak lipat rata, kalau nak storage besar lagi, kita boleh split 60-40 liter kat sini. Macam biasalah, ini standard SUV bandar lah. Cantik. Spoiler aku tak ada komen sangat lah. Lepas tu dia lampu brake ni berjenis sedikit lah. Apa tak ada 3 lampu brake ni. 3 lampu brake. Tak ada shark fin antenna, tak ada. Kita ada shark fin antenna. Okey, nak tengok ini dah.
dia punya suspension dia, Martelli suspension dekat sini. Ia tak adalah orang kata senampak macam Cherry, bukan Cherry, apa dia, Cherry Tiggo 7 Pro ke apa. Ni nampak macam kemas, sedikit kemas. Mari kita buka ni. Ni susah sikit lah kalau ni. Ni agak susah sikit, tapi bagi aku kena biasakan dah. Okey, ini adalah door trim dia. Door trim dia bagi aku ya, ada beberapa material dekat sini. Sini dia ada macam ni plastik, plastik dekat sini. Lepas tu dia ada structure warna silver dekat sini. Ada stitching warna merah dekat sini. Lepas tu ada sedikit speaker yang kecil comel dekat sini. Apa tak? Ni pun dah berjenis dah ni. Cantik lah, nampak kemas lah. Lepas tu dia punya door handle ni. Aku rasa adakah lebih solid berbanding dengan Proton S70? Kita tak pasti. Tapi nampak macam solid lah. Nampak macam solid lah. Boleh kasar ni, boleh kasar. Boleh pakai lama lah. Okay, untuk ruang kaki Untuk ruang kaki okey, sederhana. Okey bagi aku. Untuk ketinggalan macam aku ni, bagi aku okey. Untuk kereta keluarga macam ni, untuk ruang kepala dia, bagi aku memang tak ada masalah langsung lah. Lepas tu di kereta ni macam biasalah, kereta China ni, kenapa ada panoramic sunroof ni, bagi aku ni disebabkan suasana dekat negara diorang ni, dia banyak suasana yang cantik-cantik macam Tibet ke, dekat area-area macam sebelah-sebelah orang kata belah-belah Pakistan, orang kata sepadan Pakistan ke apa. Sebab tu dia kena ada sunroof biar nampak view tu. Dia lebih, sebenarnya China maklumlah negara yang besar, ada yang tempat cantik, ada tempat yang menarik. Ni the reason dah. Tapi bagi untuk kat Malaysia ni, dia sesuai dekat dua tempat je lah, GT Highland, Camry Highland, sebab dia sebab dia tempat yang sejuk. Okey. Ada dua aircon kat belakang. Macam biasa bagi aku tak pelik sangat lah. Mana? Okey, lepas tu dia ada beberapa storage kat sini, boleh letak telefon. Lepas tu dia ada charger kat sini. Okey, nampak tak? Dia ada charger kat sini. Ada Type A dekat sini, ada satu Type C kat sini. Kita boleh pilih lah mana satu yang sesuai. Biasa kalau model flagship dia pakai Type C dah sekarang ni. Sini pun ada storage. Sini pun ada storage. So, ini adalah orang kata view lah. View bagi kat belakang ni G2. Nanti kita akan terjang masuk dalam ni. Apa yang best. Tapi kat sini, kat belakang ni passenger, dia ada siap ada lampu reading lagi kat belakang ni. Sama macam ni. Best lah dashing ni. Cantik. Lepas tu dia ada sport seat kat sini. Boleh ambil kepada Encik Ali ataupun Encik simpulan-simpulan. Korang boleh fikir. Cuma dia punya door handle ni bagi aku agak kecil sedikit. Nampak kecil je, tapi comel lah. Speaker pun kecil. Untuk yang model comfort ni, dia ada dua adjustable slanted lah. Nak lebih slanted macam ni, nak tegak pun macam ni. Dia ada dua level lah dekat sini, sama macam Proton X70. Cuma bagi aku biasa kalau slanted macam ni, untuk orang yang 170 ke atas ni, mungkin ada sedikit kekurangan bagi headroom lah kat sini. Dia macam sedikit sangkut lah. Cuma bagi aku, orang yang tinggi macam aku tak ada masalah lah. Untuk tayar, orang kata tayar asal GT ni, bagi aku sebenarnya tayar GT ni antara tayar yang orang kata tayar yang berbaloi, tapi masih sedap lagi. Tapi dia macam selevel macam tayar Toyo tires lah. Tapi bukan macam level macam tayar Continental ke Michelin ke, tayar yang Bridgestone ke. Bukan level tu lah. Dia macam tayar yang orang kata berbaloi untuk kita nak tukar ke apa. So sesiapa yang orang kata nak beli untuk model G2 Dashing atau model yang selepas ni, macam S70 Plus ke G2 T2 yang macam Defender tu, korang boleh contact ni lah.
Miss Bingo Lau set advisor 019-736-6268 ni. Ini alamat dia, Jayati Automobil Sendirian Berhad, Aurora Place Plaza, Bukit Jalil. Okay, mari kita masuk dalam ni adalah orang kata J2 Dashing. Dari seat dia memang sporty lah. Seat dia sporty, dia punya stitching warna merah dia, dari segi kualiti dia siap. Okey, kalau untuk yang model Prime dia ada lampu support kat sini. Kalau sebut Prime je kita ingat yang macam nama emas Prime. Prime pula low spec pula, tapi yang ni high spec pula. Jangan tertukar pula Lepas tu kita electric adjustable kat sini. Kita tengok untuk passenger ada ke tak, mari kita tengok. Okey, kita masuk ke untuk yang passenger. Masih ada lagi, cuma dia tak ada lampu support lah. Sekurangnya dia bagi. Tapi dengan harga 110,000 ke atas ni, ui, bagi aku sangat, memang body lah, memang terbaik lah. Cuma biasa dari segi kelemahan ni, dia tak ada ni lah, speaker yang berjenama lah, nama Hamakadon ke, Sony ke, Flyme ke, DTS ke, kita tak pasti. Dia kosong macam tu lah. So dari segi door trim dia ada beza dia dekat sini. Dia ada, ni apa ni? Dah ni magnet. Lawa. Door handle pun dia cute. Comel. Ni pun dah kemas. Dia ada gloss black dekat sini, ada warna silver dekat sini. Sini aku tak pastilah apa benda ni Ini aku tak pasti. Speaker dia kecil, comel. Speaker Twitter Lepas tu dia ada warna silver trimming kat sini. Sebenarnya hak plastik. Soft touch plastik. Tapi bagi aku okey. Tapi tak ada lampu lah dekat sini. Tak sama macam model-model kereta Kia, Hyundai. Tapi okey lah. Okey, tengok dashboard dia. Soft close. Bagus lah. Ada logo Chery. Memang betul-betul ada Chery. Ada owner manual. Power lah. This is a Chinese car yang bagus lah. Kita masuk dalam Okey, untuk tipikal kereta Chinese tu, dari segi interior dia, aku tak ada banyak komplain sangat lah. Dia standard macam Mercedes juga. Dia satu screen kat sini. Dia bukan macam dua screen yang terdapat mana macam Chery ke, macam Jeku ke, BYD ke. Dia skeping macam tu je, simple je. Tapi ada walaupun harga murah, memang murah betul. Cuma ada macam dia tak ada head-up display. Macam Haval HEV memang ada complete set lah. Dia tak ada. Dia ada race sensor. Kalau untuk yang model ni, dia ada race sensor. Dia ada 6 airbag. Kalau untuk yang model comfort, dia ada 4 airbag. Okey, untuk ada sistem, untuk yang full spec memang ada lah. Ada sistem BSM, adaptive cruise control, orang kata dia cross RCTA ke apa, TPMS ke, pakai handbrake ada ni, elektronik pakai handbrake ada. Untuk dari segi safety set memang tak ada masalah lah. Jangan risau, dia memang komplit. Tapi bagi aku dari segi design steering dia J2 ni, antara macam hampir sama macam Mercedes. Design dia, design dia punya steering frame dia macam Mercedes. Ada adaptive sini, adaptive cruise control kat sini. Ini butang untuk calling, untuk music dan sebagainya lah. Tapi yang bagusnya dia ada pedal shifter kat sini. Rasa macam feeling meter macam ni. Ada feeling meter. Ada pedal shifter, plus minus kat sini. Ini yang bagusnya. Jarang kereta China nak bagi ni pedal shifter ni. S70 tak ada. BYD tak silap aku tak ada sebenarnya. Jeku tak silap aku tak ada. Jeku Chery tak ingat lah Chery ada ke tak. Chery 35 ke 37. Ya tu aku tak ingat lah ada ke tak. And then lepas tu dia ada warna merah dekat sini. Apa lagi
7 speed DCT kat sini, wet clutch kat sini. Dia bukan 6 speed, sorry. Bukan 7 speed. 7 speed tu ada pada Proton S70. Dia kurang satu je. 6 speed 6 speed DCT wet clutch. Lepas tu kita ada control kat sini. Dia ada beberapa mode lah kat sini, nak individual, comfort dan sebagainya lah. Kalau nak sport ke apa, USB kat sini, ada storage kat sini. Ni ada wireless, satu wireless kat sini, wireless charging kat sini, satu kat holder, storage yang agak besar. Lepas tu saya ada cooling lagi ni. Bagus lah kereta ni. Bagi aku kereta dia sebenarnya dia tak ada gadget yang tak berapa banyak lah. Bagi aku yang sini ada beberapa touchscreen kat sini untuk kawal aircon. Tak, push start button. Sama macam Mercedes. Design dia macam Mercedes. Untuk atas ni okay. Set ada lampu, ada bukit-bukit lagi. Lawanya, detailnya, ya Allah, tak malas langsung dia buat kerja. Panoramic sunroof dikontrol dekat atas. Ada lampu yang proper. Baguslah. Ada lampu tak? Ada lampu. Ada lampu. Cantik. Cuma tak boleh nak buka on the screen ni. Masih kalau untuk sini, untuk adjust ni lah ketinggian lampu ni, sama macam Pruno Myvi pun ada dekat sini. Section control on off kat sini. Ini nak control side mirror dekat sini. Dia dekat sini, dia bukan dekat sini. Ini untuk power window saja. Lepas tu ada lock unlock dekat sini. Itu saja. Nampak tak? Ni dia ada apa? Gloss meter dekat sini untuk pedal. Kemas lah. Okey, dan ini adalah orang kata 1.5 turbo 4 silinder yang menghasilkan orang kata 156 PS dan 154 horsepower. Dengan torque dia kurang sedikit kurang berbanding dengan yang model flagship Proton S70. Yang adalah torque 230 Nm of torque. Tapi yang penting dia adalah 4 silinder, dia bukan 3 silinder yang ada pada Proton. Cuma untuk DCT dia, yang macam aku cakap lah, dia kurang satu. Ni 6 speed DCT, bukan 7 speed DCT. Tapi bagi aku tak ada problem, tak ada masalah langsung lah. Bagi aku benda tu kecil sajalah. Okay, so macam ni, kalau dari segi servis, bagi aku kereta ni adalah servis benar senang lah. Macam nak tukar alternator untuk esok dah sebab sini. Ruang intake manifold pun kat sini. Belakang ni adalah exhaust. Bagi aku kalau untuk bila-bila akan datang, kalau kita nak servis ni, bagi aku memang senang lah. Memang tak ada masalah langsung lah. Nak servis fuel injection ke apa ke, mudah. Cuma kalau untuk spek enjin, cuma aku tak pasti sama ada untuk enjin ni adalah API ataupun TGDI. Ini aku tak pasti. Tapi kemungkinan besar kalau untuk biasa, kalau kereta China ni, dia akan bagi kereta sama ada mungkin yang paling besar adalah TGDI lah, ataupun kalau nak murah API. Kereta tu aku tak pastilah. Dia tak sama macam enjin yang ada pada S70. Harga yang murah ni dia bagi tongkat lah. Dia tak adalah bagi macam damper hidrolik ke apa. Bagi aku benda ni tak ada masalah lah. Kereta je Toyota pun bagi tongkat macam ni, tapi bagi harga mahal. Tapi bagi aku okey lah, acceptable lah untuk kereta ni. Yang menarik dekat sini, walaupun ini adalah kereta Chinese yang kata dia bagi harga yang bagus, murah, yang aku suka ni dia bagi cover engine yang bawah ni, dia cover kat sini. So kita tak nampak macam permukaan jalan ke Toyota Innova, Veloz, Corolla Cross. Dia bagi lompong kosong macam ni, dia bagi bodoh macam ni, bagi harga mahal. Tengok ni, ni baru dia buat kerja bagus lah. Dia bukan main kat kos, semua kat kos. Ni pun dia cover macam ni, kemas. Kemas lah. Presentation kereta Chinese ni. Sebab tu aku
Respect lah kereta yang model yang terbaru daripada kereta China ni. Tak ada. Wedding pun kemas. Kemas. Kalau Innova ni tak bagi tau, dia bagi kosong macam tu. Dia kemas bertutup macam ni. Bagus. Ni aku boleh puji lah. Ni memang betul puji. Seperti pun bagus. Ni pun bagus. Yang terakhir kali aku lupa, untuk yang getah ni, kalau korang tahu dia punya seal getah ni, aku boleh cakap dia lebih bagus berbanding dengan Proton lah. Proton bagi aku rasa nipis lah. Ni rasa macam solid, macam tebal, sedikit tebal. Dia rasa kukuh. Dia bukan rasa macam murah punya. Dia bukan rasa murah. Dia bagi full sampai kat bawah. Tak macam Honda dia bagi separuh macam ni. Honda WRV tu teruk tak teruk. Dia punya tu, dia punya isolation dia bagus lah. Boleh puji lah. Memang boleh puji lah. Tutup pun sedap. So itu pengenalan saja untuk J2 Dashing aku nak kali lagi untuk kereta ni adalah untuk satu enjin saja. Satu enjin, satu gearbox, dua varian, 1.5 turbo 4 silinder, 6 speed DCT. Dua perbezaan dia, kalau untuk model Comfy dia ada 4 airbag saja. Yang ni untuk 6 airbag. Yang macam untuk dari segi safety ada semua memang Prime memang antara yang komplit lah. Kalau untuk yang model yang Comfy, dia beza dia, untuk yang tak silap aku dia tak ada electric seat, lumbar support dia tak ada. Lepas tu yang untuk yang Comfy, dia untuk adjustable seat belakang tu dia tak ada level macam nak slanted ke apa, dia tak ada. Untuk model ni sahaja. Bagi aku satu lagi yang untuk yang model ni, dia spoiler 19 inci. Yang Comfy aku tak pasti dia pakai spoiler yang agak kecil, sebab ni model untuk Comfy kita tak ada display, tak ada. Memang tak ada. So kalau dari segi warranty, dia bagi 7 tahun warranty, 7 tahun warranty, 10 tahun untuk yang engine punya. Lepas tu 5 kali free service. Lepas tu dia bagi untuk yang customer 500 customer yang pertama, dia bagi cash rebate 2,000. So kalau cepat boleh booking lah sekarang. Booking dengan harga 500, harga booking. Kalau korang berminat, bolehlah contact nombor dekat saya bagi tu. Kalau korang berminat dari segi design, dari segi harga package feature yang dia bagi ni, korang boleh contact. So fikir dulu sebelum korang buat keputusan untuk model yang terbaru J2 ni. Okay, korang dah tengok dia punya feature dia apa. Berbaloi untuk korang bayar, adakah berbaloi untuk korang pakai untuk long term? Kalau dari segi resale value, jangan tanya saya. Korang fikir-fikir betul-betul, adakah betul korang buat keputusan ni, ataupun sebaliknya.